Hi guys, welcome back. Okay guys, hari ni Fifi on the way nak pergi dekat Teluk Senangin, Perak. Okay, Fifi nak bawa budak-budak tu pergi main pantai pagi ni. Okay, kepada yang baru sampai Fifi punya channel, thank you so much. Fifi nak minta tolong apa dua benda aja. Apa tolong share and subscribe Fifi punya channel. Okay, support Fifi punya channel. Dan ni Fifi dah sampai dah dekat pantai Teluk Senangin. Fifi pun first time baru sampai kat sini ni. Jadi jom kita tengok suasana dekat pantai Teluk Senangin ni macam mana. Okay guys, lah ni Fifi mau beli ni pelampung dengan bola dekat adik Kais. Sebab adik Kais dia suka Spiderman, jadi Fifi beli bola Spiderman dekat dia. Tak lagi mesti dia sukanya tak lagi. Jom. Adik Kais. Apa beli bola ni dengan pelampung? Apa beli bola dengan pelampung? Tak payah. Okey, nak buka. Anak pelampung. Semangatlah adik Kais. Anak. Bola. Caknya. Adik makan apa? Tak tahu. Makan apa? Buah pelam. Kotak. Oh. Sambil menikmati pantai. Wah. Abang buat apa bang? Orang. Mana orang? Tengok. Mana mata mana? Ni. Oh tu mata. Hidung? Hidung ni. Hidung pakai apa tu buat? Pakai apa? Kerang. Oh, pandai. Pakai kaki lah bang. Mulut dia buat tak? Mulut ni. Mana mulut? Oh tu mulut dia. Macam hantu dia bang. Seram ni. Topeng. Topeng. Okey. No, orang dah kabur tu. Takut nak bangun. Takut nak bangun pula. Okay, time ni Fifi dekat KL. Bawa budak-budak ni main dekat Kidzania ni. Fifi pun baru kali pertama sampai kat sini. Jom kita tengok macam mana kat dalam. Tunjuk dek. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you. Jadi pun naknya first time masuk dalam Kidzania ni. Kalau tengok ni memang dia masuk dalam ni. Dia ingat mula-mula tadi masuk dalam ni duk cari kat mana Kidzania. Tengok sebenarnya dah masuk dah dalam Kidzania ni. Dia nampak dia memang kedai-kedai apa semua kedai betul. Apa tengok kan nanti. Okey.
terkejut first time masuk dalam Kidzania ni. Semua mainan dia. Hampa tengoklah, ada Zeus Coffee, ada ni macam TMB depa buat real nampak. Lepas tu tengok yang ni Korea. Memang real lah, semua mainan nampak real. Waktu ni view adik Kak Is masuk macam panggung wayang dalam ni, yang Finan punya. Yang ni dia main apa? Macam Flying Fox orang panggil. Memang kalau budak-budak yang berani boleh main lah. Yang ni buat kuku, river apa semua dengan nak MV. Depan ni boleh buat lah apa penapi ayak sendiri. Nak hantar bomba ni, nak hantar bomba ni. Nak hantar bomba. Nak hantar bomba. Apa dia? Nak hantar bomba ni. Yang ni. Okey. Adik Kak Is. Wah, smart ya. Jadi bomba. Kesian pula tengok adik Kak Is. Dia tu semangat sebab dia minat bomba-bomba ni. Tapi itulah, sebab dia kecil, helmet dia dah ke depan je. Macam mana adik nak padam api? Helmet dia dah tutup mata je ni. Aduh. Tak apa adik Kak Is. Apa pun Papa bangga dengan adik sebab adik semangat. Nanti bila adik dah besar lah nanti, kalau adik jadi bomba betul-betul, adik boleh tengok balik video adik yang ni. Mestilah awak adik. Nak pergi buat Roblox kat mana? Nak buat Roblox kat mana? Dekat. Nana, buat Roblox kat mana Nana? Kat rumah. Nak pergi mana ni? Nak pergi tangkap siapa? Orang jahat? Adik Kak Is? Yes, tuan. Buat gini, tangan macam ni. Abang Hafiz. Cik Koyum, Hafiz. Kak Is, tangan, tuan. Yes, tuan. Kebal, okey, clear. Piston mana? Piston mana? Selip piston. Buat sini. Okay, give me five. Okay. Alright, Mami. Yo, okay, clear. Okay, time ni bersedia kakak Rifa. Dia request nak makan dekat Hana Cookies. Jadi Papa layankan je lah. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Okay, happy birthday to you. Happy birthday Kak Rifa. Happy birthday. Tak terpandang pun. Terbangkang mulut. Oh, pandai. Tepuk tangan.